dan salam sejahtera. Bertemu lagi di video kali ini. Video kali ini saya nak pergi berkemping dan juga hiking di kawasan Perak, iaitu di kawasan Latar Penyet, Latar Penyet. Okey, kami akan bermalam di Latar Penyet, di perkampungan orang asli di kawasan sini. Jom menonton video ini dan saksikan penggambaraan dan kemping kita di Latar Penyet. Okay, kita nak bayar parking dulu. Sebelum nak pergi ke kemping ni, kita bayar parking dulu. Lepas tu baru kita pergi ke atas sana. Mana? Yang tadi orang tadi tu. Atas tu? Ke atas tu? Ke atas. Pagi sini. Mana? Dua baik atas. Kita masuk kat jalan rumah orang ni, perkampungan. Cip. Kau nak bayar parking tu kat mana? Nak bayar parking? Nak bayar parking? Sini boleh ya? 10 kan? 10. Okey. Okay, sabar. Okay, lepas kita bayar parking tu, baru kita boleh pergi ke atas untuk berkemping dan bermalam di sini. Kenal tak? Singkat je weh. Okey, kita dah sampai ke destinasi yang kita nak tunjuk, iaitu di Latar Penyet. Latar Penyet ni, okey, dekat sini ada tempat untuk kita mandi air terjun. Nanti saya akan tunjuk dekat sini air terjunnya. Sebelum tu saya nak berehat dulu. Lepas tu baru saya akan pergi ke air terjun yang kita nak pergi tu. Ini dia punya satu, dia ada pondok.
Santaikan fire dulu. Okay, kami nak tidur jumpa esok pagi di atas bukit. Di atas. Okay. Jawab mak. Okay, jam dah dalam pukul 12. Baru untuk setak barang nak keluar dari sini untuk pergi ke tempat yang kami ingin hiking tu. Sebab kena nak sampai atas awal. Okay, kita nak kembali kat sini ni. Terpaksa mereka untuk bangun awal sebab kita nak naik ke atas tu sampai cepat. Okay, jom. Okay. Okay, kita dah sampai ke puncak. Sikit kita nak sampai ke puncak. Apa-apa kita tunggu dia sampai kat atas dulu baru kita rekod. Kami. Player kat bawah. Okay, semua steady? Steady. Okay, baris. Okay, jom jumpa di atas. Okay, naik. Naik sikit lagi. Sikit lagi. Okay, Bear. Okay, Bo. Kita pergi sok mo kita. Belakang pun kalau lagi depan. Dari orang Terengganu sampai sini. Biar. Okey, jumpa kat atas. Okey, kita dah sampai ke Gunung Brekeh. Tapi tak nampak lagi view sebab dah gelap. Tapi masih gelap lagi. Tunggu cerah nanti kita sambung balik rekod. Pemandangan yang sangat cantik dan indah. Okey, inilah pemandangan di sekitar Gunung Brekeh. Bukit Brekeh. Video ke Zam? Sungguh indah. Tak nampak apa. Okey. Kita boleh nampak di kawasan ini dah berkabus. Tak nampak view dekat bawah dah. Putih saja tak nampak apa. Nak tunjuk perjalanan balik nanti pun tak nampak view kat bawah. Tapi memang cantik lah. Tengok atas. 18? Tak, jawapan 4. Bumi bulat. Kita berjalan lah. Berjalan. Okey. Kita jalan. Qala al-badr qala. Terbang. Nampak lah bulat nanti dia jalan. Jangan laju sangat. Tujuh lah. Kita berlari lah. Jom berlari bersinggah. Jom. Satu kali lah. Makin gajah.
Okey, jom kita turun balik pulang. Berkabus. Tak nampak view. Turun ni aku. Perjalanan pulang balik, turun ke bawah. Tak nampak apa sebab berkabus. Orang kita letak turun tu. Woi, ini geram. Woi woi. Allah, slow. Slow ah. Sekejap cetera siapa mau tolong? Petang kaki tu. Berkengkang lah kita lah jalan. Tu. Mak ai. Jalan lu. Tadi kalau sangat. Kena rasa topi ni terbang. Cepat je bateri ku. Tadi 22 ni 20 lah. Naik mencabar, turun pun mencabar. Ni kalau tak berkabus ni, view dia memang cantik lah.
Kalau bawah ni pergi mana? Kau? Nah ni tak pacak kan? Oh takut ke tempat lain lah, tu bawah tu Ui, nek malah. Tadi lu bawah dia lagi tu. Dah kena. Boleh kan? Orang jatuh. Bilu-bilu. Tak boleh. Tahu lu ah. Curam mat. Rambut dah. Malu-malu gini. Ini adalah jalan pulang. Bukan nak naik ya. Sebab kami dah naik dah tadi. Pergi buat ini. Dan cuaca hari ini sejuk. Berkabus. So tak berapa clear lah nampak. Pemandangan. Checkpoint kedua kan? Ya. Checkpoint kedua. Checkpoint kedua. Ada orang. Tak boleh bawa ni. Berat gak.
sampai lah. Balik lah. Dah belakang. Besar. Tak lagi sikit. Tak lagi sikit. Lebih haus. Sikit lagi. Tadi lah. Tak lagi sikit. Ada terlintas lah tadi. Macam nak patah balik masa kita main. Ada buku jam. Ada buku jam. Aku dah pernah video lah kan. Patah balik. Boleh lah kalau ni kita buku lah komor. Patah balik lah. Dia bermain. Kalah pun. Buku empat tu buku. Kalau buku balik aku mau. Gila hai mang. Kau hang push. Bahan daripada bawah tu lagi. Ada letih ah. Tahu sampai atas. Dah balik. Kau tahu kan? Legendary. Wah, buka belah. Telefon. Dengan aku. Hui. Hui. Hah? Awak ada beli tu? Oh, kini. Jatuh ni. Ikat. Balik. Bila-bila asal terakhir tu. Oh. Okey, terima kasih kerana menonton. Sampai ke sini saja video yang saya ingin kongsikan dan juga edisi camping dan juga hiking. Semoga kita bertemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.